عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah aku satu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya engkau telah bertanya tentang perkara yang sangat besar, dan sesungguhnya ia dimudahkan kepada orang yang Allah mudahkan ke atasnya. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apa-apa pun, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Baginda meneruskan lagi, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan dosa seperti air memadamkan api, dan solat seseorang pada malam hari. Lalu baginda membaca ayat, mafhumnya, rusuk mereka jauh dari tempat tidur, sehingga ayat mereka kerjakan. Kemudian baginda bertanya, mahukah aku kabarkan kepadamu tentang kepala segala urusan, tiangnya dan kemuncaknya? Aku menjawab, sudah tentu, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, kepala urusan ialah Islam, tiangnya ialah solat, dan puncaknya ialah jihad. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah aku beritahu kamu tentang tunjang segala perkara ini? Aku berkata, ya, wahai Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya dan berkata, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, adakah kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita katakan dengannya? Baginda bersabda, aduhai Muaz, bukankah manusia dicampakkan ke dalam neraka di atas muka mereka atau lubang hidung mereka, melainkan disebabkan hasil tuaian lidah mereka?